Hari itu, saya datang KLIA T2 pick up kawan. Sini pun ada memang Miao Kopitiam ke? Dia dekat Arrival Hall, depan pintu 2. Saya dah banyak kali jumpa logo kucing hitam comel ni dekat tempat lain. Dengar orang kata nasi lemak dia sedap, tapi saya tak pernah masuk lagi. Outlet kat KLIA Terminal 2 ni buka 24 jam. Memang Miao di antara restoran yang paling murah di KLIA Terminal 2. Dengan harga RM16.90, awak sudah boleh dapat nasi goreng. Makanan signature kat sini memanglah nasi lemak. Ayam goreng dia dapat whole day, rangup kat luar, juicy kat dalam. Nasi cukup rasa lemak, kacang bilis pun rangup dan rasa fresh. Sambal jenis pedas manis, saya suka. Next, saya try sizzling imi. Saya bukan peminat imi sebab selalu dapat yang bau berminyak, tapi sini ngam dengan lidah saya. Ayam pun banyak, perapan cukup lama, ayam lembut. Chicken chop sini jenis boneless, sangat senang makan. Makan tanpa sos pun sedap. Sayur dalam coleslaw jenis tak hancur, saya suka. Cucur udang kat sini tebal, makan dengan sos cili special baru ngam. Kari pak kat sini besar, inti pun penuh, bukan jenis kari pak udara. Cili disediakan, tapi saya rasa macam pelik sikit makan dengan sos cili. Saya lagi suka makan gitu je. Roti bakar chocolate cheese rasa masin manis, saya habiskan semua walaupun sudah kenyang. Air sini padu, saya order teh tarik ais dan kopi ais. Kalau tak nak air batu, boleh minum dalam kolej je sebab dah sejuk. Geng lapar tengah malam boleh datang sini. So, kita orang baru landing dekat KLIA Terminal 2. Tengah lapar gila weh sebab tak beli makanan dalam flight. Lepas kita orang keluar dekat balai ketibaan, jalan-jalan je, tiba-tiba kita terjumpa di Odeon Cafe. Interior dia memang cantik weh dan selesa gila macam dalam opera theater zaman dulu. Memang best untuk berehat sebelum grab car kita orang sampai. Kita orang try 3 jenis makanan dekat sini. Hainanese fried mee, golden fish and chip dan sizzling lamb cutlets. Saya paling suka Hainanese fried mee sebab kuah dia sedap dan ada udang. Azrul pula dia lagi suka lamb chop, isi daging dia lembut dan tak liat. Kat bawah lamb cutlet tu ada tersembunyi mashed potato dan sayur. Fish and chip dia not bad. Saya suka makan dengan tartar sauce dia, tapi dia pun ada bagi sos Thai chili juga. Ini kali pertama saya makan fish and chip dengan sos Thai chili. Untuk air, kita orang try orange juice dan blueberry mocktail. Air dia refreshing dan sangat kau. Di Odeon Cafe terletak depan Uniqlo.